Ni minyak hitam ke? Ubat grembal ni dah jadi macam ubat grembal lah aku tengok. Okay, hari ni dekat depan aku ada sebiji enjin Honda RS150. Honda datang nak overhaul sebab motor je jam. Okay, jadi dekat sini bila kita dah overhaul, kita nampak punca utama motor ni jam. Disebabkan ni oil strainer je. Oil strainer je. Nampak sini bersih betul. Sini, kau tengok dalam dia. Zoom sikit, zoom. Ini apa ni? Dah macam ni jadi. Memang jam motor je disebabkan tak servis oil strainer. Apa kena-mengena oil strainer ni tersumbat dengan motor ni boleh jam? Okey, sini aku tunjuk kat korang. Oil strainer ni function dia untuk menapis minyak hitam untuk naik ke bahagian atas head block. Okay, jadi bila dah tersumbat dekat situ, minyak hitam tak boleh naik. Bila minyak tak boleh naik, korang tengok head dia. Korang nampak ni? Kering kontang mat. Mana taknya, memang jam. Aku tunjuk kat korang je punya cam. Nampak cam? Jadi bila dah jadi macam ni, dah tak boleh buat apa dah. Silap lah. Tengok je punya condition engine dia. Sini. Nampak dalam ni. Penuh dengan habuk besi. Jadi kalau korang servis oil strainer, korang dapat tahu awal motor korang ada masalah. Ada habuk besi dekat dalam enjin. Jadi korang boleh selamatkan dengan segera sebelum jadi macam ni. Bila jadi macam ni, costingnya memang agak tinggi lah selalunya. Honda kan? Biasa. Player Honda. Siapa pakai Honda je tahu. Memang keras harganya. 2026 memang keras. Bila kita dah bedah enjin ni, kita dah kaji dekat mana punca datang abu besi yang banyak tadi aku tunjuk. Okey, kau boleh nampak dekat sini. Nampak crankcase je? Ada start kesan makan dekat sini. Berpunca daripada belaga dengan dia punya timing chain ni lah. Tapi kalau kau tengok dekat sini, timing chain je baru. Mungkin sebelum ni owner pernah timing chain putus, and then dia tukar timing chain dengan tensioner guard lah. Sebab aku tengok timing chain je baru. Jadi dia tak flushing balik kesan-kesan lama yang terhakis daripada crankcase dia tu. Item menyebabkan jadi endingnya last macam ni. Jadi pengajarannya dekat sini, servis lah oil strainer motor korang sebelum jadi macam ni. Jadi orang tanya, bang berapa mileage nak kena servis oil strainer? Servis oil strainer ni dah banyak kali dah kita orang cakap. Setiap 15,000 ke 20,000 kau dah boleh servis dah oil strainer motor korang. Kalau tak nak pening, ambil je package meja servis kita orang 20,000 km. Datang, kita akan check sekali dengan gear balancer yang ada dekat sini. Ni gear balancer ni kita akan check getah je sekali. Kita akan servis oil strainer motor korang, check bahagian clutch plate apa semua supaya motor korang tak adalah jadi macam ni. Dapat info? Apa? Luncur!